syarikat baru telah menawarkan dengan syarat no less favourable. Apa dia, Fahmi Fadzil? Syarikat baru telah menawarkan kerja kepada semua staf Menara Kuala Lumpur Sdn Bhd dengan syarat no less favourable. Betul ke ni, Fahmi Fadzil? Berdasarkan surat daripada LSS yang saya dapat daripada pekerja-pekerja Menara Kuala Lumpur, dengan jelas dekat situ mereka hanya ditawarkan kontrak 3 bulan, di mana sebelum ini mereka berstatus tetap. Jom kita dengar sendirilah lagi mudah. Harap Fahmi ni hang tak turunkanlah video ni lepas dah rekantui macam ni kan. Saya dapat satu yang diorang kata offer tu macam kontrak untuk saya selama 6 bulan. Dan yang saya sebagai di sini sebagai eksekutif dan non-eksekutif 3 bulan. Sepatutnya setahu saya kita ni diserapkan terus. Tak ada di kontrakkan 6 bulan atau 3 bulan. So, saya kena isi borang balik, saya kena ambil gambar balik, saya kena bagi sijil-sijil saya balik. Semacam saya interview kat company baru. Kalau ikut dia punya tu, dia ada hak lah nak buat apa yang dia nak lah. Dia boleh buang saya, dia boleh pindahkan saya ke mana-mana. So saya dekat Menara Kuala Lumpur Sdn Bhd adalah tetap. Tiba-tiba dia bagi 6 bulan.